Okey, Assalamualaikum guys. Bersama saya Uwais dalam rancangan Immortal Podcast Podcast. Kau dah pandai podcast Come on lah. Walaupun kita baru nak belajar, tapi kita kena acah-acah profesional. Okey, faham. Okey, baik. So hari ni tetamu kita tak lain tak bukan lah. Selalu dia jadi host. Hari ni kita yang tanya dia. Kita yang interview dia. Okay? Jarang orang interview aku ni. Siapa lagi kalau bukan Mat Danyo, what's good everyone? Assalamualaikum bersama dengan aku Mat Danyos. Right. Mak Dan. Nak tanyalah. Aku tanya. Tak ada tanya khabar. Okey, terima kasih. Ini hari podcast ditaja oleh Dia tajuk oleh Seroja Coffee. Saujana Coffee. Okey, Seroja bukan Saujana. Seroja Coffee. Okey. Sedap ni. Itulah. Aku memang inilah pot aku. Kalau aku serabut, aku daripada KL, datang Port Dickson, kena kopi, duduk tepi pantai. Macam ni lah. Kedai dia. Memang ngam lah. Ngam. Tapi okey lah sini vibe dia. Kan? Lampu-lampu memang healing lah. Ancen, Healing habis lah. Ini kalau bawa awet boleh kan? Tapi aku tak boleh, aku dah kahwin. Dah kahwin? Dah kahwin tak payahlah. Saya lah boleh. Ya. Alright. Okay Mak Dan, kalau nak borak pasal kopi ni sampai esok tak habis kan? Betul? Sekarang ni apa Jadi, benda kau nak tanya aku? Mesti ramai nak tahu. Mak Dan ni siapa sebenarnya? Kita mulakan dengan mana dapat gelaran Mak Dan ni? Right. Actually nama Mak Dan tu daripada sahabat aku. Okay. Sahabat. Dia bagi aku nama. Actually dulu aku antara salah satu tim dalam grup CEO Batu. Dulu masa lepas PKP. Masa tu aku satu grup dengan CEO Batu. And then diorang cakap aku, apa nama komersial sesuai dengan kau? Wow, macam mana lah. Okay, bagi kau nama kau Mak Dan. Jadi kat situ tercetusnya nama Mak Dan. Bawa sampai sekarang. Sampai sekarang? So nama sebenar Mak Dan ni apa? Tapi memang ada kena-mengena. Mak Dan. Nama penuh aku Muhammad Daniel bin Abdul Rahman. Oh, tak jauh Muhammad lah. Daniel. Mat Dan. Muhammad tu Mat. Daniel tu Dan. Ya. Kena. Takkan Mat Nel? Lain rupa tak kena. Mat Nel. Okeylah, kita nak tanya. Mak Dan ni sebenarnya asal mana? Jadi aku asal daripada sini. Inilah hometown aku, Port Dickson. Tu masa aku suka lepak sini tepi pantai. Aku asal Port Dickson. Lahir KL, IC14. IC14. Membesar di Port Dickson. Okay. Ni kau nak tahu latar belakang aku ke apa? Ya, latar belakang. Okay. Daripada kecil ni apa yang dibuat je. Asal Port Dickson. Kalau umur 30-an. 30-an lah. 30-an Tak detail lah. 30-an cukup 30-an. Bini seorang. Seorang cukup. Seorang cukup. Anak 4. Janji seorang. Jadi yang saya awak seorang je, yang bini saya tak ada orang lain yang. Okey, lepas tu Mak Dan ni memang daripada kecil memang sekolah dekat PD apa semua lah. Ya betul. Aku daripada kecil memang aku tadika kat PD, sekolah rendah PD, sekolah menengah PD, dan aku tak ada sambung belajar. Ramai orang Ramai geng Superbike lah. Geng Superbike. Bagus apa sini. So tempat ni memang dah terkenal lah. Ya kot. So aku pun tak kenal owner dia siapa. Aku cakap dia aku nak minum kopi free, aku nak buat podcast, aku datang sini kita nak buat podcast kan. Dia kopi free kata boleh? Faham? Okey. Sambung soalan apa lagi? Lepas tu Mak Dan ni lepas habis sekolah tu belajar ke tu kerja ke? Macam mana? Lepas habis sekolah kerja lah. Kerja? Terus kerja. Kalau ikut kerja macam kerja aku buat. Aku pernah kerja Petropam. Aku pernah kerja 7E. Aku pernah kerja oil and gas. Aku pernah kerja kafe. Aku pernah kerja car wash. Apa lagi Aku pernah kerja snooker. Snooker pernah. Snooker. Aku macam-macam kerja lah buat. Kerja kampung. Macam-macam kerja lah dah buat. Memang dah lalui macam-macam kesusahan tau kerja. Ya, pernah jadi beach boy. Beach boy? So pandai berenang lah ni? Salah satu beach boy yang tak pandai berenang adalah aku. Tak pandai berenang? Tak pandai berenang. Itulah kelemahan aku. Itu kalau pelancong lemas tu naya lah. Kalau time awak jaga. Pakai life jacket. Pakai life jacket. Pakai life jacket. Dan tu tak apalah. Okay, Mak Dan, kita nak tanya lah Mak Dan ni sejak bila kenal snooker ni? Actually aku kenal snooker kalau betul-betul mula-mula aku main masa aku umur 12 tahun. 12 tahun? Itu starting aku belajar. Darjah 6 dah main snooker? Darjah 6 main snooker. Kalau cerita kenangan darjah 6 main snooker tu kelakar. Kenapa pula? Jiran aku ajak aku main snooker. Masa dulu main terkial-kial.
Kedai snooker kita main first ni, dia kat rumah tau. Dia kedai aunty, nyonya. Dalam rumah ada Dalam snooker? rumah dia ada table snooker. Ada berapa table tu? Satu. Satu je? Satu table, dia kira pakai jam. Kau main pukul apa dia tulis, kau habis pukul apa dia tulis. Tak ada set Tak pakai ada. komputer? Tak ada? Lepas tu, dia punya kalau kata kenangan masa mula-mula belajar main snooker, kau tengah-tengah main, kat kedai nyonya tu, abang aku datang. Abang datang? Abang aku datang. Dia kata kau balik sekarang. Jarak daripada kedai nyonya tu ke rumah aku tu lebih kurang dekat-dekat 1 kilo. Berlari siap. Itu kira dah teruk sangat lah tu, gian main snooker tu. Berlari, aku berlari sampai rumah kena sebat. Kena sebat. Sebab tu dulu orang tua kata snooker ni jahat. Jahat. Jadi aku tu yang sekarang ni aku cuba nak perbaik pulih dan ke pemutihan snooker ni supaya masyarakat nampak sukan ni sebenarnya ni salah satu sukan hobi, bukan benda jahat. Faham? Sebab kau ada pengalaman. Faham? So macam yang kita tahulah, macam yang semua tahu, kalau dekat page Immortal ni, memang asyik muka Mak Dan je. Siapa sebenarnya Mak Dan dekat dalam Immortal ni? Ini ramai tak tahu kot. Ramai tak tahu. Actually aku kalau Immortal, aku as a CEO, Chief Executive Official. Kalau orang putih. Kalau bahasa Melayunya, aku lupa lah bahasa Melayunya. Aku CEO lah. CEO dekat Immortal Q Station. Macam director ke? Director atas. Director atas Director lagi. atas. Aku ada lagi sesuatu. CEO lah kata aku senang. CEO. Aku CEO. Daripada 2000 berapa start dengan Immortal? Aku dengan Immortal, aku daripada 2000, sekarang 2025 sebelum PKP. PKP Aku dah start dengan Immortal tapi kecil-kecilan. Macam mana boleh start tu? Jumpa siapa ke? Terjumpa ke? Satu hamba Allah ni, director lah. Director? Okay, director Satu hamba Allah ni, sahabat aku, brother aku, abang aku. Okay, dia kutip aku. Dia ajak aku, jom lah kita besarkan Immortal ni macam ni. Then cakap dia, okay lah. Itu yang masa mula-mula tu lah. Mula-mula dulu. Okay. Lepas tu, masa tu aku kerja snooker dengan dia sambil aku jual produk Immortal sikit-sikit. Sebelum PKP tu? Sebelum PKP. Aku jual produk sikit-sikit. Lepas tu aku berhenti kerja kedai snooker tu. Okay. Lepas tu, aku merantau ke KL. Masa tu kat PD Masa tu aku merantau ke KL. Aku bekerja sebagai seorang driver. Driver dulu? Dulu aku driver. Kalau yang main TikTok mungkin kenal Bos Syukek. Itulah dulu bos aku. Dengan CEO Batu semua tu lah. Bos Syukek itulah bos aku. Bos Syukek, aku dah lobby nama kau bos. Dia lah bos aku. And then dulu aku jadi driver. Lepas tu partner aku ni, dia tahu aku kat KL and then dia contact aku. Dia kata nak lepak. Ajak lepak sembang. Lepak-lepak lah. Nak lepak? Lepak. Jadi aku lepak-lepak, dia sembang-sembang. Lepas tu aku cakap dia, kedai kau ni apa tak nak buat ni ke kan. Lepas tu dia cakap tu lah. Tu pasal dia cari aku. Dia ada satu office, dia buat online. Dia buat online. Jadi dia ajak aku join venture. And then aku buatlah offline. Macam tu bermulalah, baru orang kenali Immortal Q Station. So dari situlah bermulanya Mak Dan ni. Bermula daripada 4 orang. Aku, bini aku, partner aku, bini dia. Mula 4 orang. Sampai sekarang ada berapa cawangan Immortal? 14 15. Good. Staff ada berapa? Staff 40 lebih kot. 40 lebih lah Daripada 4 orang jadi 40 lebih Daripada 4 orang jadi 40 lebih. Orang nampak senang kan? Payah amat. Payah. Macam-macam benda dah lalu. Macam-macam duka, lara, onak, duri, semua dah. Bencana semua dah ada. Bencana, tsunami semua aku hadapi semua. Aduh. Turun, naik, tunggang, terbalik, benci, sayang semua ada. Macam-macam lah kenangan manis pahit tu biasalah. Tak apalah. Lepas tu, saya pernah nampak tau. Saya pernah nampak lah kat FYP yang Mak Dan ni pernah jumpa macam-macam world player. Okay. So macam mana boleh jumpa diorang tu? Pakai kabel. Pakai kabel? Kabel. Hai. Aku kabel cekang kat belakang.
Tak ada. Benda ni yang okay, macam aku jumpa Rooney, Sullivan, Jutram, Mark William, semua aku jumpa masa tu tahun 2023. Ada Six Race Championship dekat Bangkok, Thailand. Dekat Thailand. Ya. Yeah. Jadi aku pergi ke sana and then aku dapat booking satu hotel dengan diorang. Booking satu hotel. Aku dapat satu hotel dengan diorang. Jadi aku ni last booking. Orang lain tak boleh booking. Betul? Sebab pakai kabel. Sebab pakai kabel. Pakai kabel Pakai kabel baru aku dapat duduk satu hotel diorang dan satu level dengan Rooney. Betul lah, apa-apa benda dalam dunia ni memang nak kena pakai kabel lah. Cakap. Baru beruntung. Ya, macam orang kerja government lah. Nak call daripada kosong kau tak nak kerja government pakai kabel. Itu yang boleh senang-senang selfie dengan Rooney, John Higgins. Ya, betul. So, berapa kos tu semua? Itu kos. Kalau nak jumpa diorang tu semua. Masa tu pasal dia buat tournament. Jadi kos tu tak adalah mahal. Kos tak mahal sangat lah. Tak adalah mahal. Tapi pergi seorang je tengok. Bilik aku satu malam 700. Satu malam 700. Duit kita. Lepas tu ada tak bayaran tiket untuk tengok tiket orang main tu semua? Tu berapa tiket dia? Free. Free je? Kabel. Kabel lagi. Aku tiket free pasal masuk kabel. Masuk bilik training diorang free. Cuma masa masuk bilik training tu aku tak dapat buat konten sebab dia cakap no record. No record lah dalam tu. Yes, tapi aku dapat masuk ke dalam ni lah. Dalam bilik training diorang. Tak record pun tak apalah. Dah nampak pro player main. Aku malah nak cakap kabel. Aduh. Sebab kabel. Saya pun nak kena cari kabel jugalah macam Magdan. Macam kabel. Untung jadi dia ni. Aku cakap penting kabel. Bukan semua orang dalam Malaysia ni dapat jumpa Sullivan depan-depan, Trump. Itu aku punya ni lah. Aku punya apa cakap? Mungkin rezeki aku lah. Kalau aku nak jumpa dekat luar payah. Betul. Payah. Aku dapat jumpa Rooney masa breakfast. Masa breakfast breakfast. Masa aku breakfast, lepas tu dia sampai, lepas tu dia ambil roti sebelah aku. Tu baru aku tegur dia. Ambil roti sebelah aku? Aku tengah ambil roti, dia ambil roti, lepas tu aku tegur dia, "Hai Rooney." Aku cakap dia, "Hi, can we take picture?" "Okay, sure." Kalau saya dah cium tangan, ambil berkat orang kata. Tak payah. Dia tak tanya aku. Dia tanya aku. Dia tanya awak? Are you Magdan? Ya. Dia kenal Dia awak? tanya aku. Dia yang tegur awak dulu? Dia cakap apa? "I'm follow your TikTok." Seriously? Ya. "Can you teach me the screw back?" Okay geng, dengar boleh, percaya jangan. Okay Magdan. Right. So kita ada soalan nak tanya. Player-player kat Malaysia ni, siapa yang Magdan minat? Player dalam Malaysia lah, kita tak nak tahu yang luar negara lah. Dalam Malaysia? Dalam Malaysia. Kalau bagi aku siapa favourite player? Kalau bagi aku favourite player yang betul aku minat, Semua aku minat. Semua aku minat. Yelah yang paling lah orang kata macam kalau betul-betul dengan dia ke. Kalau betul cara main kan Reza Hassan lah. Ini kalau personal aku Reza Hassan dengan Rorito. Sebab apa? Aku nampak macam Rorito dia berdisiplin. Berdisiplin. Okay, dia berdisiplin untuk training semua. And then bini dia support. Bila dia training, bini dia support. Macam Reza, sama, berdisiplin. Dan dia suka kongsi ilmu dengan orang. Bukanlah nak masukkan player lain tak berdisiplin. Cuma kita nampak lebih kat diorang ni lah. Kalau kau tanya aku punya struggle ni lah. Sebab diorang ni pun pemain lama lah. Diorang dah lama main dalam bidang snooker ni. Okey lah. Kepada player-player lain jangan kecil hati, bukan aku tak pilih korang. Aku cakap semua aku suka. Tapi yang dua orang ni lah yang menambat hati aku lah. Dengar tu jangan kecil hati yang lain hati, lepas tu tahun lepas 2024 viral tournament selebriti sampai era FM masuk campur. Tadi dah masuk campur. Dia invite, dia ajak, dia tipu aku. Yelah dia macam berita-berita semua, liputan berita, media-media semua. Mesti kau tanya aku macam mana aku boleh create celebrity suka tournament. Yes, itu yang aku nak tanya. Planning sebulan.
Planning sebulan? 1.0 berlaku tahun 2023. 1.0 masa tu bulan 11 tak silap aku. Bulan 11? Tahun 2023 tak silap aku. Okay. Aku planning sebulan. Masa tu dia punya cerita terbuka bila idea ni daripada Johan ORFM. Johan Raja Lawak tu? Ya, dia punya idea. Dia pernah cakap aku dia nak buat satu program dekat dalam stesen TV. Dia nak buat satu program and then dia nak buat buat tournament snooker untuk geng-geng selebriti semua. Jadi dia pun tengah buat paperwork semua. Lepas tu masa tu aku tengah lepak-lepak. Lepas tu aku cakap titu aku rasa aku nak buat celebrity snooker tournament. Sebab apa kawan-kawan aku ni tak semua artis masa tu Tak semua artis masa tu seteng saja. Jadi aku cakap aku nak buat lah. Lepas tu aku minta izin Johan. Aku tipu dia, Manjo aku nak buat celebrity snooker tournament, boleh tak? Dia kata, bagus, kau buat lah. Tapi idea dia Johan. Idea dia pernah bercerita dengan aku dia nak buat benda ni. Lepas tu aku tiba-tiba aku rasa aku nak buat. Dan aku minta izin dia. Aku tak langgar dia tapi aku minta izin dia. Cakap boleh tak aku nak buat? Lah, kan, aku steady. Dia yang buka idea. Lepas tu dia kata, bagus lah kau buat lah. Dia cakap, kau buat. Jadi aku support kau daripada belakang. Dia kata pasal aku nak buat bukan dalam program TV tapi aku nak buat dalam dunia reality. Okay. Jadi dia kata okay. Jadi aku carilah pelan-pelan player. Aku mula daripada geng-geng influencer macam Babah Nadine aku cari. Lepas tu Dak Ayam. Lepas tu Johan support aku. Daripada source-nya diorang ni lah. Kebanyakannya aku jumpa diorang. Aku bukan boycott. Aku jumpa depan-depan cakap. Aku cari. Aku check kerja ni, aku jumpa Syuk, Sahar semua. Itu yang first punya lah. First 1.0. 1.0 alhamdulillah masa tu aku target aku nak buat 32 player. 32 player. Alhamdulillah dapat lebih kurang 40 player. 40 player. Untuk first edition. Itu pun kira yang dah famous lah tentu kan. Separuh dia 70% influencer, 30% artis. Okay. Jadi benda tu sukses alhamdulillah tanpa sponsor. Semua poket sendiri. Yang first tu Ya, semua poket sendiri. Sebab bagi aku benda ni aku minat. Jadi aku cakap keluar je lah modal sendiri. So benda ni aku memang nak buat. Tujuan aku buat benda ni adalah aku nak tunjuk dekat mata semua orang artis pun main snooker. Okay. Dan snooker ni adalah satu sukan, bukan benda jahat. Betul. Jadi diorang ni adalah yang terkenal dan penyampaian daripada diorang. Yelah. Jadi bila orang tengok dia ni artis pun main snooker. Ya. So diorang pun akan ikut jugalah. Mesti benda ni benda baik. Ya, betul. Jadi untuk yang 1.0 champion adalah Johan. Yes. Dan runner up Ali Putih. Ali Putih. Lepas tu kita buat tahun kedua kita pula. Tahun kedua ni yang betul-betul viral kan? Tahun kedua tu yang meletup. Memang meletup. FYP memang scroll yeah. Scroll. Ya, betul. Siap ada Zul Arifin lagi lah. Mesti orang tanya meletup macam mana aku boleh dapat Zul Arifin, macam mana aku boleh dapat tangkap Tok Ram dan beberapa artis-artis yang lain. Semua atas kawan-kawan lah, support kawan-kawan. Dan dia pun dah ada dengar cerita pasal 1.0. 1.0. Yang masa selebriti dia tahu pasal 1.0. Jadi dia orang cakap macam mana nak pergi cari dia orang jadi aku dapat tahu macam ni. Aku pergi jumpa, itulah aku pernah tengok kau punya tournament sebelum ni. Aku tak tahu nak contact siapa. Tu aku dapat tangkap sikit. So diorang pun okey lah nak join kan. Ya, betul. Support lah. Ya, masa tu target kita sama juga. 32 orang. Tapi alhamdulillah dapat lebih kurang 80 orang kot. Dan untuk tahun ketiga, tahun ni nak buat lagi? Ada. Mesti lagi besar. Pasal diorang yang minta. Diorang cakap boleh tak celebrity snooker tournament ni jadikan dia sukan tahunan. Setiap tahun lah. Setiap tahun. Buat. Jadi aku cakap aku tu okey boleh. Pecah lah pelotak aku. Sebab ni bulan 6 kita nak buat. Sekarang dah bulan 3. Bulan 6 dah nak buat? Lagi aku ada 3 bulan je ni. 3 bulan lagi aku ada masa aku nak buat benda-benda ni. Ni dah start dah preparation dah ni. Terpaksa lah cari. Aku dah cari sponsor. Dan aku harap Seroja Coffee pun dapat sponsor aku lah untuk makan ni. Seroja Coffee pun sponsor kopi lah? Harap macam tu lah. Aku harap yang tu je. Memang cergas diorang ni. Ya. Memang ada cergas dia main snooker sambil minum kopi. Kopi sedap. Tak lain cergas. Memang sedap. Kena pula dia punya lemak berkrim. Aku dengar bos dia Roti John power. Roti John pun dia jual? Kebetulan bos dia lalu kan. Bodek sikit. Jadi insyaAllah tahun ni bulan 6 insyaAllah. Tarikh belum tentu lagi. Sebab kita tengah dalam proses lagi untuk jumpa sponsor.
sponsor dapat, nanti baru kita tetapkan tarikh sebab kita tengok jadual dia orang juga. Tapi memang aku dah war-warkan bagi tu bulan 6. Jadi diorang sudah ready. Dah get ready sebab banyak muka-muka baru yang pencabar-pencabar baru. Pencabar baru ada banyak, akan ada muka baru Ada, banyak muka baru. Cantik. Banyak muka baru yang akan join nanti insya-Allah. Memang ramai. Nak tahu siapa, kau tunggu je lah konten seterusnya nantilah. Kita akan keluar nanti. Nampak geng? Macam mana struggle-nya Mak Dan nak buka mata yang sukan snooker ni. Bukanlah sukan snooker yang jahat. Bukan sekadar aku jual kayu snooker. Kalau aku fikirkan jual kayu snooker, aku tak buat benda-benda ni. Betul. Tapi sebabkan minat dalam dunia snooker, tak ada untung apa pun, tak ada untung duit apa pun buat benda ni kan. Keluar modal lagi ada lah. Keluar modal lagi ada lah. Tapi untuk ni lah orang cakap. Minat kan? Minat. Tu je. Jadi apa harapan Mak Dan untuk sukan snooker ni dia masa akan datang? Saya menjanjikan, saya mengharapkan manifesto. Bukan. Actually aku harapkan government nampak lah apa yang berlaku dalam dunia snooker ni. Support lah. Tolong orang government nampak sikit, buka mata sikit, support. Sebab kat Malaysia ni banyak player bagus. Betul. Okay. Banyak nak pergi main luar. Cuma tak ada tajaan. Tak ada modal lah kata. Tak ada tajaan. So, jadi bila dah tak ada tajaan, diorang tak boleh nak keluar main. Satu. Second, harap tu lah cakap government support kita buat satu tournament besar. Pasal buat masa ni sekarang tournament kalau paling besar baru-baru ni ada champion 30,000. Okay, champion 30,000. Itu pun sponsor daripada company. Okay. Jadi benda ni yang datang, yang hadir daripada Iran, daripada Myanmar, daripada Japan, Indon, Singapura, Thailand, UK. Banyak negara yang datang. Jadi ini benda ni membabitkan negara Malaysia satu. Second, pelancongan. Pelancongan Ya, pelancongan. Jadi harap government nampaklah benda ni. Janganlah fikir kau sukan snooker ni benda-benda jahat. Jangan. Aku harapkan government nampaklah. Support lah. Okay. Buatkan, memudahkan lesen kedai snooker. Betul. Lepas tu bagi satu kawasan tapak yang luas untuk buka satu akademi. Banyak bakat baru kat Malaysia ni. Tapi tak ada yang untuk latihan. Kalau ikutkan kita dengan Thailand lain. Government Thailand support teruk diorang punya player. Yelah, diorang tak silap saya daripada kecil lagi dah ada train. Ya, ada akademi. Government support. Daripada zaman sekolah lagi. Ya, government bayar coach dia untuk ajar. Dia ibarat macam sukan kurikulum dia ada snooker. Betul. Benda ni betul. Pasal dia ada sampai yang under 12 tahun, bawah 12 tahun, bawah 15 tahun, bawah 18, bawah 21. Dia ada. Berperingkat. Jadi apa yang Mak Dan nak sampaikan sebenarnya ialah kita perlukan sokongan kerajaan. Ya. Government tolong adjust sikit government. Tolong adjust sikit. Adjust sikit buat gaso-gaso. Okay, last kali lah. Nasihat Mak Dan untuk player yang baru nak main snooker ni. Satu je lah nasihat aku sebagai Mak Dan. Sebagai Mak Dan. Nasihat untuk yang player baru, satu, jangan segan untuk belajar main snooker. Okay? Satu, jangan segan, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya, jangan apa-apa segan. Apa nak tahu tanya, jangan buat pandai lah. Jangan buat pandai. Okay, kalau tahu kau tu bangang main snooker, kan belajar. Lagi black dia kiranya 2 point. Jangan. Okay? Macam dekat Thailand yang aku nampak budak baru kalau dia solo training, yang senior akan datang support. Senior akan tolong bantu dia. Yang pandai main lah. Yang dah pandai main dia akan datang support. Okay, dia akan berbincang bola ni, macam mana nak potting bola ni, macam mana kita nak control bola ni, macam mana cara nak force bola ni. Diorang support benda tu. Jadi macam dekat Malaysia, harap yang muka-muka baru tolong jangan malu bertanya. Okay, nak main snooker betul-betul. Jangan bila kau dah pandai sikit kau action. Betul. Itu banyak berlaku tu. Memang ramai. Kat mana-mana pun ada kedai snooker. Mesti ada action. Lepas tu kau baru pandai buat screw back, kau dah buka dada kau. Dah jalan macam ni. Main batang. Ada yang kata boleh main pakai batang ubi. Ada. Aku ada dengar. Dia punya sembang dia nak main pakai batang ubi. Dia kata janji ada tip.
Dia ada tip dia. Tapi aku tengok main teruk kat, bodoh kat. Okay guys. Jadi saya rasa itu sajalah untuk episod kali ni. So kita jumpa. Kita ucap terima kasih lah kat Mak Dan sebab dah banyak share apa pasal diri dia, pasal harapan dia. Selalu aku podcast aku tanya orang, kali ni orang tanya baru dia rasa. kan? Okay. Okay guys. Jumpa next episode. Ciao. Ciao.